Kalau tak faham tauhid sufi, tuan-tuan, akan timbul beberapa perkara. Antaranya ialah dia akan berkata orang yang membawa fahaman tauhid sufi ini tak betul. Bila dia tuduh pembawa ajaran tauhid sufi dia tak betul lah buya, berarti dia menolak mim tai. Yang paling parah bila seorang itu menolak tauhid sufi, dia menolak alif, ha, mim, dal. Bunyi. Jadi orang yang nak menyampaikan pengajian tentang tauhid sufi dia sudah kehabisan. Maka yang ada tinggallah ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarikat, bukan ulama tauhid sufi. Kerana ulama tasawuf berilmu tasawuf, tapi ulama tauhid sufi berjiwa sufi. Itu perbezaan. Akhirnya apabila kita membawa ajaran tauhid sufi di Malaysia, sentiasa kita memang fitnah sehinggalah sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati lagi dan kasihi Ayahanda Rohani Abu Haji Abraham Wali serta Nyak dan Umi dalam sebuah keluarga yang besar bersama-sama anak-anak dan cucunya. Semoga Allah Ta'ala sentiasa mengkeramatkan keluarga beliau, merahmatkan keluarga beliau, dan memberkatkan keluarga beliau melalui syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada syafaatul kubra maupun syafaatul uzma. Kepada Tunku Abu Syukri Daud Pangu Banda Aceh serta keluarga dan para pelajarnya, kepada wali-wali Nagro, wali Jakarta, wali Banda Aceh, kepada pegawai-pegawai Banda Aceh, para pemimpin yang saya tak tahu nak sebut nama adalah satu persatu, para pemimpin Banda Aceh, Gubernur Banda Aceh, para profesor, para alim ulama billah dan bil ilmi, dan seterusnya, para pemimpin, terutama pemimpin Latif Serebe Bapak Jufri, pada anggota-anggota MPTTI. Alhamdulillah, sudah lama saya tidak sampai ke Banda Aceh. Semoga pertemuan kita pada malam ini menghasilkan sesuatu yang baik, terutama Profesor Rubaidi yang banyak berjuang mempertahankan tauhid sufi di Banda Aceh.
dan seluruh dunia. Semoga sumbangan Profesor Rubaidi dinaikkan taraf sedekah ruhiyah kepada sekian alam. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Sama ada rahmat uluhiyah, rahmat rububiyah, dan rahmat khalqiyah. Inilah perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disambungkan perjuangan oleh abuya kita yang di dalamnya dan rahmat khalqiyah. Semasa Allah Subhanahu wa taala mencipta malaikat supaya Allah taala dikenali sebagai Tuhan. Kuntu kanzan kuntu kanzan makhfiyyan wahibbu an u'rad. Adalah aku merupakan perbendaharaan yang tersembunyi, makhfiyah, dan walaupun aku ni tersembunyi bermaksud dalam keadaan ghaibul ghuyub, huwa dalam keadaan ghaibul ghuyub. Ini ajaran ini hanya ada terdapat dalam tauhid sufi saja. Walaupun Allah Ta'ala dalam keadaan ghaibul ghuyub, uhibbu an u'rafa, aku sangat-sangat kasih aku dikenali. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada dirinya, ya nuri, wahai cahayaku, ya nuri, wahai cahayaku, ya nuri, wahai cahayaku. Tiba-tiba timbullah malaikat. Lalu Allah berkata kepada malaikat tersebut yang belum lagi diberi nama, man anta. Masa itu belum lagi bernama Allah, Tuhan belum lagi bernama Allah, dan Tuhan belum istiar dirinya Tuhan, tetapi merupakan zat mutlak, zat mutlak kudus, zat mutlak yang maha kosong. Dia berkata kepada cahaya Allah, iaitu malaikat yang belum lagi diberi nama. Apa kata zat mutlak, yakni Allah Ta'ala? Hal anta ta'rifuni, adakah anda mengenali saya? La, saya belum kenal. Man anta. Lalu zat mutlak yang ketika itu belum lagi mengistihar dirinya Tuhan, belum lagi menyatakan dia bernama Allah, langsung disuruhkan, ana rabbuk, ana Allah. Ini adalah ana Allah, la innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni.
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya aku ni Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Kaifa a'buduk ya Rabbi, bagaimanakah aku nak sembah Engkau wahai Tuhan? Qul subhanallah, subhanallah, subhanallah. Katakanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qamarat ya Rabbi, berapa kali? Kul, kul, kul. Kata miraran kathira, miraran muddati, banyak kali. Maka malaikat tersebut pun berkata subhanallah, 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 subhanallah. Entah beberapa masa, maka Allah saja yang maha mengetahui. Sehinggalah Allah berfirman kepada malaikat tersebut, Qaif uskuruni bihadha bidzikri alhamdulillah. Hendaklah kamu menyebut aku dengan berkata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehinggalah beberapa ketika setelah lama malaikat tersebut berkata alhamdulillah, katakanlah wahai malaikat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sehinggalah sampai satu tahap Allah buka satu tirai. Tuan-tuan dan puan-puan, faham tak bahasa saya ni? Allah bukakan satu tirai, satu hijab. Alangkah terkejutnya malaikat tersebut. Terlihat yang tertulis di atasnya ialah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati anta ana Allah rabbuk wa anta abdi Israfil. Inilah maulid Nabi yang kita nak rasa. Maulid Nabi yang kita nak rasa, bukan maulid Nabi yang kita nak rasanya sahaja. Bukan maulid Nabi yang kita nak rasa di kertas ataupun tertulis di papan. Tapi maulid Nabi azali yang nak kita rasai, kita nak kita jiwai dalam pernafasan kita. Kadang bila kita bernafas, pastikan di dalamnya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Inilah indahnya tauhid sufi, mendedahkan rasa bersama Muhammad Rasulullah. Kerana Muhammad Rasulullah membawa tahliyah, tajalliyah. Muhammad Rasulullah membawa rasa tahliyah, tajalliyah. Kerana itu kita perlu sangat, malaikat tersebut perlukan Muhammad Rasulullah. Lalu dibukanya tirai. Malaikat Israfil diberi nama. Ada ulama mengatakan malaikat Jibril, ada ulama mengatakan malaikat Mikail, ada ulama mengatakan malaikat Azrail. Jadi khilaf ini tak jadi masalah. Yang penting ialah malaikat itu kenal siapakah Allah, siapakah Tuhan, siapakah zat mutlak,
Siapakah maha kosong yang meliputi semua perkara? Inilah yang pada malam ini sama-sama kita nak berenang dalam lautan pembawa rasa Allah, pembawa rasa tauhid sufi Muhammad Rasulullah yang sedang diperjuangkan oleh Abu Yahya Al-Mawali. Subhanallah. Tuan-tuan dan bapa hormati sekalian, lalu Allah beri peluang kepada Jibril, kepada Israfil, hal indaka soal, adakah kamu ada soalan? Ya Rab, man Muhammad? Man Muhammad ya Rab? Siapa itu dia Muhammad? Siapa itu Muhammad? Allah jawab, Muhammad min nuri. Muhammad adalah daripada cahayaku. Maksudnya Muhammad daripada limpahan cahaya Allah, limpahan cahaya ahad Allah. Maka dengan sebab dialah, wahai Israfil, kamu dijadikan. Dengan sebab Muhammad lah kamu dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nur Muhammad di dalamnya ada 4 perkara. Awal Muhammad, khair Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan dapat fahaman ini melainkan apabila guru murabbi kita membuka rahsia-rahsia tauhid sufi, barulah kita dapat memahami awal Muhammad yang ada dalam Nur Muhammad, akhir Muhammad dalam Nur Muhammad, zahir Muhammad dalam Nur Muhammad, batin Muhammad dalam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jika tuan-tuan nak, puan-puan nak lebih mengetahui perkara ini, kita mengajilah tauhid sufi. Kitab bicara tauhid sufi yang peninggalan Syekh Ibn Arabi, Syekh Abdul Karim Jili, Syekh Abdul Karim Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, dan ramai yang ahli tauhid sufi yang barangkali kitab-kitab mereka sudah tidak ada sekarang ni. Subhanallah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lalu Allah jawab, Allah Ta'ala berkata kepada Israfil, disebab Muhammad lah aku jadikan kau ya Jibril. Dan ini yang diperjuangkan oleh ulama-ulama tauhid sufi, termasuk sama adik maupun di Malaysia, maupun di Mesir, maupun di Jordan, dan merata-rata tempat di mana adanya ulama-ulama sufi seperti Ibn Arabi, seperti Imam Al-Ghazali, seperti Abu Yazid Al-Bustami, seperti Abu Yahya Al-Mawali. Amin. Semoga Allah panjangkan umur Abu Yahya kita. Tuan-tuan dan puan-puan, faham tak panjang umur Abu Yahya? Tidak. Apa maksud panjang umur? Umur bukan pada bilangan, umur bukan pada maksud itu tauhid sufi. Umur panjang, maksud umur panjang adalah ruh Abu Yahya sentiasa berada ruh kita sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Ini ruh umur panjang di sisi ulama sufi. Adapun di sisi Allah, Allah sentiasa menaungi ruh kita dengan Allah sentiasa menaungi umur kita dengan
Allah cintakan kita, Allah sayangkan kita, Allah kasihkan kita, terutama mursyid kita Abu Yahya Marwali. Tuan-tuan dan bapa hormati sekalian, lalu malaikat Israfil ingin nak melihat bagaimana amalan-amalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan penuh dengan nur intibah, nur iqbal, nur isar, nur hakiki, nur majazi, nur sanadi. Subhanallah. Teruslah Allah jawab, wahai malaikat, sebelum aku buka rahsia tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau sujud di hadapan aku, sehinggalah aku perintahkan kau bangkit bangun daripada sujud. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, bangunlah. Tiba-tiba peringkat maulid Nabi yang kedua pun timbul. Tadi peringkat maulid Nabi yang pertama, peringkat maulid Nabi yang kedua timbul. Ini bukan ilmu maulid Nabi, tuan-tuan. Ini bukan pengalaman-pengalaman belajar maulid Nabi, tapi rasa maulid Nabi azali, rasa zauq dengan azali maulid Nabi. Sebab kita daripada azali, betul tak betul? Alam ni semua daripada azali, betul tak betul? Baik buruk semua daripada azali, betul tak betul? Nabi Muhammad daripada azali, betul tak betul? Maka hubung hati kita mesti azali, rasa azali, rasa Allah azali, rasa Muhammad azali, rasa maulid Nabi pun azali. Azali yang kita nak timbulkan. Barang siapa faham azali, dia fahamlah tauhid sufi. Barang siapa faham apa itu qadim lagi azali, dia fahamlah perjalanan maqam hal tauhid sufi. Luar biasa, tuan-tuan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bawa ialah mim di kepala kita. Apa yang Muhammad sallallahu nak bawa kepada kita, ha di dada kita. Mim ha di dada kita. Apa yang ada mim pada kepala kita, apa yang ada ha pada dada kita, dan mim yang kedua di pinggang kita, dan dal yang ada di kaki kita. Faham ni? Fahamlah tauhid sufi. Faham tauhid sufi, fahamlah mim ha mim dal. Subhanallah. Tuan-tuan dan bapa hormati sekalian, kalau tak faham tauhid sufi, tuan-tuan, akan timbul beberapa perkara. Antaranya ialah dia akan berkata orang yang membawa fahaman tauhid sufi ini tak betul. Bila dia tuduh pembawa ajaran tauhid sufi dia tak betul lah buya, berarti dia menolak mim ha mim dal. Bila dia menolak tauhid sufi, berarti dia menolak mim ha mim dal. Yang paling parah, bila seorang itu menolak tauhid sufi, dia menolak alif ha mim dal. Bunyi subhanallah, subhanallah. Muhammad
berkiblatkan Ahmad. Ahmad berkiblatkan Ahad. So jika Muhammad tu benar-benar mazhar Allah Ta'ala, memang tak boleh nafikan. Kerana Imam Muhammad siapa dia? Ahmad. Imam Ahmad siapa dia? Ahad. Siapakah Imam Ahad? Tuhan. Siapakah Imam Tuhan? Zat mutlak. Kalau mereka yang menghalusi, mendalami tauhid sufi, subhanallah, lalu malaikat Israfil melihat amalan-amalan Muhammad yang penuh dengan cahaya, tuan-tuan dan puan sekalian, penuh dengan cahaya, lepas cahaya, 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 cahaya, sehingga Allah pun berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima salamun ala ibadilladzina nastafa salamun ala ibadilladzina nastafa alladzi nastafa ila kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun ala ibadil alladzina mustafa. Salamun alal mursalin. Subhanallah. Melihatkan amalan-amalan Muhammad sehingga malaikat terpaksa sujud sekali lagi. Sujud sekali lagi. Bila sujud sekali, menandakan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia adalah ada hubungan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, wahai Tuhan, bagaimanakah saya nak melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tengok amalan-amalan dia? Bagaimana aku tengok orang yang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan dia? Maka terjadilah tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Itulah terjadi malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, luar biasa Maulid Nabi azali. Belum lagi cerita di alam Jabarut, alam Malakut Muhammad Rasulullah. Belum cerita lagi. Belum cerita lagi alam Nasut. Sebab itulah ruh Allah semasa dia sentiasa melihat keagungan zat mutlak Allah, namanya Ruhul Qudus. Allah turunkan sedikit Ruhul Kudus supaya melihat sifat-sifat keagungan Allah. Maka kepada kita itu diturunkan alam Jabarut nama Ruhul Jabarutiyah ataupun Ruhul Jabarutiyah ataupun Ruhul Sultaniyah. Semua daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan lagi ke bawah ke alam malakut, lalu dinamakan Ruhul Ruhani. Sehinggalah ruh Allah yang bernama Amrul Rabbi masuk dalam jasad kita, bernama ruh jasmani. Maka ruh jasmani inilah ulama-ulama menyatakan namanya Ahmad. Itu yang saya belajar, tuan-tuan dan puan, masa waktu belajar di pesantren maupun belajar di Mesir. Guru yang berlainan, tafsiran pun berlainan, tapi semua guru-guru yang saya belajar semua bertaraf tauhid sufi. Ya.
Tuan-tuan dan bapa hormati sekalian, kenapakah ruh bernama ruh jasmani? Kenapa tuan-tuan? Yang bernama Ahmad, kenapa nama ruh jasmani? Kalaulah ruh kudus berpakaian kudus, jika ruh sultaniah berpakaian sifat jabarutiyah, kalau ruh malak, ruh rohani di alam malakut bersifat rohani, tapi dia masuk dalam badan kita bernama ruh jasmani. Kenapa jasmani? Jasmani bermakna ruh kita diselubung, diselimut, diberi pakaian mani. Jas itu dalam bahasa Arab kata pakaian mani. Sebab itulah kena nama Ahmad. Alhamdulillah ruh kita itu bernama Ahmad. Tidak bernama syaitan, tidak bernama nafsu, tidak bernama syahwat. Ahmad. Ini diperlihatkan kepada malaikat Israfil, diperlihatkan. Lalu Ahmad ini diperkenalkan kepada pencipta Ahmad, itu Ahad, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam dan sebagainya. Apabila ruh Allah yang bernama Amr Rabbi ini nak dimasukkan ke dalam jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ruhnya disambut oleh 500 para malaikat dengan payung emas. Pemegang dia pun pemegang emas. Ini yang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ikutan yang baik. Sebab dia dinaungi dengan payung emas semasa Nur Muhammad atau ruh Amr Rabbi masuk dalam benih Muhammad, dipayung oleh uswatun hasanah, payung uswatun hasanah. Jadi bagi saya peluang sikit tentang Maulid Nabi, baru saya bawa sedikit kepada tauhid sufi di Malaysia, sikit lagi tu. Jadi ajaran-ajaran yang saya bawa di Malaysia seperti ini, banyak ulama-ulama di Malaysia tak faham. Banyak mereka-mereka yang tak faham. Yang faham adalah orang yang benar-benar mengaji seperti saya. Dan ahli-ahli mereka yang tauhid sufi ramai sudah meninggal. Terutama tuan guru yang ahli tauhid sufi, seperti tuan guru Pak Man, tuan guru Haji Umar, tuan guru Haji Zaki, tuan guru Haji Hashim, itu semua sudah meninggal dunia. Mereka hanya meninggalkan kitab-kitab mereka sahaja, tapi tidak ada orang nak baca. Dan akhirnya kitab-kitab peninggalan tok-tok guru yang hebat-hebat yang menceritakan tauhid sufi ini hanyalah dibaca oleh anak-anak ya. Dibaca oleh anak-anak sehinggalah kitab-kitab tersebut berlubang sana, berlubang sini, melainkan hanyalah beberapa orang saja yang berkemampuan baca kitab itu setelah dia belajar daripada tok guru yang masih hidup lagi. Itu pun usia mereka sudah lanjut dan tak sempat nak khatam kitab-kitab seperti Insan Kamil. Insan Kamil, tuan-tuan kalau tuan-tuan baca akan tangkap. Sebab saya pernah bawa balik kitab Insan Kamil di sini dari sini Aceh ni, bawa balik ke sampai di immigration, buku tu dirampas. Saya bawa balik 20 naskah terjemahan Insan Kamil Abdul Karim Jili, kena rampas. Saya beli kat sini di Bandar Aceh waktu lawatan saya kali pertama di sini.
Saya bawa balik sekali lagi, insan kamil sebanyak 5 naskah kena rampas, kecuali Manazil Sairin terjemahan Abuya itu tidak dirampas. Saya bawa beli 10 daripada Abi Hamdani, beli 10 itu tak dirampas, tapi insan kami dirampas. Yang berkait Syekh Ibn Arabi semua dirampas. Jadi orang yang nak menyampaikan pengajian tentang Tauhid Sufi dia sudah kehabisan. Maka yang ada tinggallah ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarikat, bukan ulama Tauhid Sufi. Karena ulama tasawuf berilmu tasawuf, tapi ulama Tauhid Sufi berjiwa sufi. Itu perbezaan. Akhirnya apabila kita membawa ajaran Tauhid Sufi di Malaysia, sentiasa kita menerima fitnah sehinggalah sekarang ini. Alhamdulillah saya dapat bertemu dengan Abuya pada 6 tahun yang lampau, dan Abuya memperjuangkan apa yang saya belajar di pondok dan saya kembangkan di Malaysia. Rupa-rupanya apa yang nasib yang timur oleh Abuya, begitulah nasib yang timur oleh saya sama. Tapi disebabkan perjuangan ini tidak ditaburi dengan kesenangan. Perjuangan ini ditaburi dengan fitnah demi fitnah sehingga saya dipenjara. Saya kena tangkap oleh pihak polis. Saya telah ditendang, saya telah dipijak oleh pihak polis dengan membawa fahaman Tauhid Sufi. Bila saya nak makan nasi, polis kencing nasi yang saya makan. Dan akhirnya polis yang tangkap saya, iaitu Sarjan Mansur, rupa-rupanya duduk di bawah anak saya seorang hakim mahkamah tinggi. Dia duduk di bawah anak saya. Alangkah terkejut dia tengok saya yang pernah ditangkap, yang pernah dipijak di perut, pernah dikencing nasi saya, rupanya dia adalah bawah anak saya. Dia rasa bersalah. Dia tengok saya, dia minta maaf kepada saya apa yang telah dibuat pada ayah hakim mahkamah tinggi. Saya kata sudahlah, saya tak ingat tu semualah. Saya lupakan semualah apa yang tuan buat kat saya tak ingat dah. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, di Malaysia sekarang ni saya nak beritahu, tidak semudah seperti mana dahulu. Dulu masa tahun 2012 Abuya senang tembusi Malaysia. Orang-orang penceramah, pendakwah, orang alim dari Indonesia masuk Malaysia. Tapi tidak sekarang. Tak semudah seperti tuan dan tuan-puan anggapkan. Kerana ia mesti mendapat tauliah daripada istana raja, kena dapat kelulusan daripada istana raja. Walaupun Ustaz Samad datang pun kena dapat kelulusan pada pihak istana. Nak berzikir pun kena dapat kelulusan. Baru-baru ini di Kulin Kedah ada satu kumpulan Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah berzikir pada jam 10 malam di rumah. Besoknya mereka tu semua kena tangkap sebab mereka berzikir tanpa ada tauliah.
Kita sambung lagi. Dari saya pada 2 tahun yang lepas berusaha untuk masukkan Abuya di Malaysia. Alhamdulillah dapat tembus ke negeri Perak, tempat saya. Setelah saya gunakan tauliah saya untuk dapat izin kebenaran Abuya masuk atas nama saya. Tapi sekarang tidak seperti zaman 2012. 2 tahun lepas, 2023, di mana Abuya bersama rombongan tinggal di pesantren saya. Tak ada masalah, polis pun tak kacau, pihak yang berwajib pun tak ganggu kami. Sebab saya guna saya punya tauliah memberikan Abuya masuk. Alhamdulillah. Baru-baru ni awal bulan tahun ini saya cuba menghampiri wilayah persekutuan, jangan jumpa mufti wilayah. Setelah Abuya tak dibenarkan masuk, saya jumpa Dr. Lokman. Saya jumpa cari individu secara peribadi. Saya kata, kenapakah tidak benarkan Abuya Jamrawali? Dia bagi 13 sebab. Dan 13 sebab semua daripada Aceh. Semua daripada Aceh. Maka perkara ini sangat besar masalah dia. Saya pun tak tahu kepada siapa saya nak bertanya lepas. Maka saya tanya Dr. Lokman, boleh tak telefon Anwar Ibrahim, Pak Anwar, Perdana Menteri. Tak dapat dihubungi. Tak dapat. Cuba dia peristiwa, tak dapat dihubungi. Maka terus sampai sekarang saya pun tak boleh nak buat apa-apa, sebab kita tak ada kuasa. Kuasa di tangan orang lain, kuasa dipegang oleh orang lain. Hatta untuk pengetahuan semua, tauliah saya wilayah persekutuan, walaupun saya telah berjaya dalam tenaga, belum dapat daripada Agung. Belum dapat daripada Agung. Tauliah warna tauliah wilayah persekutuan di Kuala Lumpur berwarna pink. Pink cakap Melayu apa? Pink juga. Belum dapat sampai sekarang. Padahal tenaga dah lepas. Itu ada di Pertuan Agong Malaysia. Sebab Jabatan Agama Mufti wilayah persekutuan di bawah Agong. Dan Jabatan Agama Negeri lain di bawah Sultan. Jadi yang di bawah Agong ialah Melaka, wilayah persekutuan dan Pulau Pinang di bawah Agong. Maka terpaksalah kita maka jalan dia untuk nak kembangkan tauhid sufi terpaksa cara online dalam komputer itu. Maka saya pun buka lah cara online. Setiap kali sekolah habis solat subuh, zikir dan zikir semua tarikat dah selesai, jam 7 suku saya buka online mengajar kitab tauhid sufi. Kitab Iqazul Himam, Syarah Hikam Ibn Athaillah. Alhamdulillah dapat sambutan yang luar biasa. Itulah cara dia dapat kembangkan tauhid sufi. Kalau nak masuk tauhid sufi di masjid-masjid ada masalah lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jika didapati saya bawa ajaran-ajaran yang sangat tidak diperkenan oleh Majlis Agama Islam negeri, tauliah saya akan ditarik balik. Maka saya tak boleh nak mengajar. Inilah halangan-halangan yang
sedang terjadi di negara Malaysia. Jadi untuk pengetahuan Abuya dan semua hadir amat sekalian, tauhid sufi di Malaysia sedang menghadapi fitnah yang sangat besar. Kecuali mereka yang mengajar baca kitab tauhid sufi cara tersembunyi, tempat-tempat yang orang lain tak tahu. Macam saya baca di pesantren cara online. Begitulah perkembangan tauhid sufi di Malaysia. Terpaksa baca sikit-sikit. Sedangkan di Kulim Kedah, tuan-tuan dan puan sekalian, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, besok semua tu kena tangkap, kena tahan. Agak susah dah sikit. Mereka tahlil tu lain, tahlil arwah tu lain. Jadi kalau nak mengamalkan Naqsyabandiyah tu kena buat cara tahlil, barulah selamat. Saya rasa inilah yang saya boleh cakap Abuya pada malam ni, sikit sebanyak perkembangan dan pengisian sikit tentang tauhid sufi. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan doakan saya bersama rombongan dapat meneruskan perjuangan tauhid sufi dari masa ke semasa dan sentiasa menyampaikan maklumat-maklumat perkembangan di sana. Mudah-mudahan doakanlah, mudah-mudahan kami semua selamat memperjuangkan tauhid sufi sampailah kami bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doakanlah mudah-mudahan MPTT, kami doakan MPTTI sentiasa segar bugar dengan tauhid sufi. Dan kita doalah untuk Abuya dapat meneruskan perjuangan dan badan umurnya sihat, badannya pun sihat, dan Allah Ta'ala sentiasa merahmati beliau. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Sampaikan salam daripada anak murid saya di Malaysia kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.